Dia punya mala chicken ni memang mantap lah, memang sedap lah. Susah nak cari. Tu orang cakap ni first time rasa, terus suka. Original Sichuan recipe. Hai, Assalamualaikum, saya Cik Azali dan sekarang ni kita ada kat Bangsar. Kalau nak lebih tepat lagi dekat BSC, Bangsar Shopping Center. Hari ni perut teringin nak makan Chinese Muslim food. Jom kita naik tingkat 1 dulu. Apa hal pun terima kasih kepada KAF Digital Bank kerana membawakan rancangan ini kepada anda semua. Jom boleh buka puasa. Semua dah siap terhidang. Banyak kan, kalau makan seorang memang meletup perut kan. Tapi sebenarnya yang dia bagi ni adalah hidangan untuk satu family. Semuanya untuk 10 orang. Jangan risau, tak ada pembaziran. Kalau tak habis, kita bawa balik. Style makan Chinese ni, dia memang akan bagi ikut susunan dia. First kali dia akan bagi sup dia. Nampak ni, dia ada double boil, morel, mushroom and scallop ni kan. Ni memang klasik lah. Lepas tu dia ada bagi dia punya appetizer. Dia ada fish skin salted egg. Lepas tu dia ada fruit rojak. Lepas tu dia ada jellyfish. Lepas tu dia ada stir fried sea prawn. Main dish dia mala roasted chicken, kampung chicken kan. Lepas tu ada ikan ni. Ikan ni ikan besar ni, ikan kerapu ni, golden sea grouper ni. Sini pula black truffle fried rice. Tapi dia ada bagi dessert dia. Dessert dia adalah bagi ni kan. Makan dulu sup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sup dia memang ada rasa herba dia lah. Ni pula jellyfish. Wah, dia ada rasa bijan dia. Kena masin-masin dia sikit. Oh, sedap. Ni dia stir fried sea prawn ni kan. Ni kena try ni. Oh, ini bau dia saja dah sedap dah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini sedap walaupun dia nampak macam berkicap macam tu kan. Tapi dia tak ada rasa manis kicap sangat. Rasa udang tu sangat fresh. Dragon grouper kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan dia punya isi tu sedap dan kenyal. Nampak isi dia. Dan dia punya rasa bawang putih tu memang kuat lah. Tengoklah pula apa banyak bawang putih dia pakai kat atas kan. Jadi jangan risau, tak ada perasaan yang hanyir-hanyir tu semua tak ada. Ni ayam kampung dia, mala roasted kampung chicken. Rasa ayam roast ni first time saya rasa ayam roast yang macam ni. Sedapnya. Cara dia roast tu, kulit dia tu jadi rangup. Bila kita gigit tu dia rangup. Dia ada pula dia punya chili oil kat bawah tu, dia akan tambah flavor dia. Dia ada manis, dia ada masin sikit dan dia ada masam sikit-sikit juga. Susah nak cari. Tu orang cakap ni first time rasa, terus suka. Best. Kita punya salted egg fish skin. Ini memang boleh jadi snack. Yang ni longan dengan sea coconut. Nampak? Dia ada peach gum kat dalam tu. Ini yang katanya khasiat tinggi ni. Ni saya suka. Dessert dia adalah pagi ni kan. Jadi untuk eksperimen hari ni kita tambah lagi satu dessert. Cendol. Biasa kita makan cendol dengan santan je kan. Ni dia ada bagi cendol dia. Kita nak campur dengan oat side barista blend. Kita tengok apa jadi. Kan. Daripada santan banyak, yang gula banyak,
Kita campur dengan susu outside ni. Jadi dia jadi cair sikit. Dia tak adalah terlalu manis. Jadi secara keseluruhannya pengalaman dekat Bamboo Seafood ni memang sedap, memang puas. And portion dia pun semua besar-besar untuk satu family makan, untuk 10 orang boleh makan kan. Jadi dah kenyang makan, sebelum kita gerak, kita bayar dulu. Okey, lepas tu kalau nak bayar pun kita boleh pakai Caf Digital Bank. Cepat, selamat dan mudah. InsyaAllah kata syariah. Okey. Alhamdulillah. Memang puas pengalaman makan hari ni kan. Jadi kalau tanya lagi buka mana hari ni, saya akan cadangkan di Bamboo Seafood dekat Bangsar Shopping Complex. Dah kenyang makan, kita boleh gerak sembahyang tarawih. Assalamualaikum, jumpa di episod yang lain. Ciao.